nak tanya sikit, gaji masuk ribu-ribu ringgit setiap bulan, tapi kenapa hujung bulan tetap rasa masih pokai? Yang mana kita tetap rasa makin miskin? Pelik kan tuan-puan? Kita dah bekerja keras, gaji pula dapat besar, tapi akaun bank macam makin kosong je. Ini sebab duit tu cuma lalu je dalam hidup kita. Yang mana duit masuk, keluar pula bayar komitmen, hutang, belanja gaya hidup kita. Lepas tu apa tuan-puan, duit kita pun habis. Jadi kalau nak hentikan rasa miskin ini, kena buat satu benda tuan-puan. Yang mana tuan-puan, kita tukarkan sebahagian duit kepada emas. Yang mana tuan-puan simpan emas, tahan bocor. Simpan emas, dapatkan kekal harta kita untuk jangka masa panjang. Emas bukannya duit yang senang kita habiskan. Macam tu je tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Emas ini adalah protection hasil titik peluh kita. Kalau tuan-puan ada gaji besar tapi belum mula simpan emas, itulah tandanya tuan-puan yang paling jelas anda perlu bertindak sekarang. Saya boleh bantu tuan-puan guide dengan simpanan emas di Public Gold. Minimum tuan-puan serendah 100 pun dah boleh mula simpan emas di akaun Gold Accumulation Program. Kalau nak saya bantu, DM cepat tuan-puan. Hari ini juga kita mulakan simpanan emas di Public Gold.